Okay, tier list One Piece. So sebelum tu pada korang yang nak join aku punya What Up Anime, nak edit speaker Scoveto, korang boleh hantar video dekat aku. Cara dia macam mana? Hantar je dekat WhatsApp aku kan. Korang boleh WhatsApp aku, nanti korang bagi penerangan lanjut. Nombor WhatsApp aku ada dekat sana. Dekat video. Korang boleh tengok kat sana, ada aku letak number telefon. Alright. Okay, so kita dapat bagi, taruh dia dekat D dulu. Lepas daripada itu, kan kita ada Usopp support hero juga, taruh dia dekat D. Okey, yang ni pun kita kena main sebenarnya. Okey, Marco aku taruh dia dekat B. Excuse me, boleh? Alright. Okey. Oh, Relic Prime. Tu Relic Prime kalau dilihat dengan diperhatikan betul-betul Robin dia support, tapi dia support yang agak kritikal, kita taruh dekat atas sikit. Okey. Next. Brook pun support, tapi support je kritikal, taruh atas sikit lagi. Okay. Oh my god. Dragon. Taruh dia kat sini. Dragon masa zaman Relic dia tak ada apa-apa. Lemah. Okay, B. Alright. Perona bawah sangat lah. Jangan atas sangat. Okay. Oh, Kid ni kita boleh angkat dia. Izinkan saya duduk dengan B. Boleh macam gitu. Next. Akainu dah duduk kat sini lah. Okey, dia belum S lah. Pada aku belum S. S ni kita reserve. Allah. Boncam bawah sangat. S tu kita reserve untuk legend-legend lah. Seperti alamak. Dia ni ini boleh lah. Boleh. Taruh kat S. Next kita adakan watak seperti Pedro, taruh dekat D. Membunuh diri demi keselamatan Thousand Sunny. Bawah Hancock support yang bagus, boleh masuk Impel Down, boleh pergi Marineford semua. Kobe pun not bad juga. Okay, come on S, let's go. Legend. Legend benar guys.